Mula-mula kan Sika ingat dalam keturunan, dalam family belah bapa memang tak ada mata macam ni. Lepas tu viral juga dekat Facebook petang tadi. Lepas tu penduduk kampung di sini dia punya repost banyak sangat. Malu saya cung. Ada satu post Sika perasan sepupu Sika ada komen juga kat situ. Dia orang ni sepupu Sika tahu, dia orang ada juga mata macam tu. Tapi mata dia orang dalam gambar tu tak nampak sangat. Kalau depan-depan dekat family belah ayah, Sika paling kecil mata macam ni. Bukan paling muda lah. Tapi anak dia orang belum dapat lagi.